Ish, dalam ni tengah sul geng. Baru sul. Boy Jan tadi baru hantar dekat sama Pucung Seremban JB sul. Sul. Woo. Non stop. Woo, betul-betul non stop. Ah? Tak boleh hentikan Sejam 100,000. Kontainer baru sampai geng. Alhamdulillah. Macam ni lah geng. Kadang-kadang nak buat apa? Orang kata nak buat jualan 100,000 sejam ataupun 1 juta lebih, kita perlukan online. Sebenarnya untuk walk-in pun dia banyak berlaku geng. Dalam masa berjam dia boleh pergi ke 100,000 ataupun juta ringgit. Alhamdulillah. Semua tu ketentuan Allah SWT lah, izin. Sebab itulah Bos Ijan masukkan barang banyak betul dekat gudang Boy Jan ni. Boy Jan curi tulang sekejap, ambil nafas, non stop geng. Hari ni hari Ahad, Allah bagi rezeki terlalu banyak. Ya Allah, nanti Boy Jan nak kongsikan sesuatu lah hari Isnin dengan peniaga-peniaga lain tepi jalan, InsyaAllah. Dan follow Boy Jan.